Ramai orang buat silap bila nak menyimpan emas sebab mereka beli emas perhiasan untuk tujuan simpanan ataupun pelaburan. Nak tahu kenapa tak sesuai? Jom saya terangkan, jangan skip video ni, okey? Yang pertama adalah disebabkan spread emas yang tinggi, iaitu bahasa yang mudah faham, tusuk nilai. Spread emas bagi emas perhiasan adalah 25 hingga 40%. Maksudnya kalau nak untung, kena tunggu sangat lama baru balik modal. Yang kedua, keturunan rendah berbanding emas pelaburan. Emas perhiasan ialah 916, iaitu 91.6% adalah emas. Selebihnya adalah campuran logam lain untuk bagi keras dan sesuai dijadikan sebagai cincin, gelang ataupun rantai. Tujuan asalnya untuk dipakai, bukan disimpan sebagai pelaburan. Manakala emas 999 seperti yang saya pegang ini adalah 250 gram emas ni, adalah 99.9% adalah emas. Yang ketiga, kos upah mahal. Lagi berat emas perhiasan, lagi tinggi kos upahnya. Berbeza dengan emas 999, charge premium dia makin murah bila berat bertambah. Contohnya, gold bar 50 gram public gold ni harga hari ini sekitar RM29,000. Tapi dengan spread rendah iaitu 6 hingga 9% sahaja. Jauh lebih berbaloi untuk simpanan jangka masa panjang. Jadi kalau tuan-puan nak simpan emas untuk pelaburan ataupun tabungan jangka masa panjang, jangan beli emas perhiasan, fokus kepada emas gold bar ataupun dinar 999. Nak mula simpan emas, boleh refer pin video saya untuk buat pendaftaran akaun emas secara percuma. Saya akan bantu tuan-puan sebaiknya. Follow rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan. Manfaat.